Video-video yang kamu menghina, mengata dan macam-macam ni dibawa ke SKMM. Mungkin kamu boleh balik kampung, tapi kita pun boleh adukan suami kamu, adik isteri macam ni. Mungkin Bukit Aman ke, mungkin Balai Johor ke. Kalau adu Balai Johor nanti kamu kena ke Johor tau. Dah membangunkan Harimau Malaya, Kau dah salah sasaran. Kalau kau bangunkan Harimau Sumatera, mungkin Harimau Sumatera tuh berundur. Sekarang kau dah bangunkan Harimau Malaya. Orang Malaysia sudah mencabar warga asing Indonesia. Malu lagi geng kita, geng. Udah kita, warga kita banyak menumpang di negara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video lagi dan lagi warga asing Indonesia kena ason oleh warga Malaysia, geng. Nggak tahu penyebabnya apa. Nanti kita simak dulu sebelum mengambil kesimpulannya. Kayak gitu ya, geng ya. Namun sebelum kita simak, jangan lupa dulu buat kalian sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun benda silahkan komen di bawah. Jom kita simak dulu daripada kalian tentunya sudah penasaran seperti apakah videonya. Let's go. Assalamualaikum, selamat pagi. Sebenarnya aku tak layan sangat kes-kes Indonesia ni sekarang ni, sebab ada banyak kes yang nak diselesaikan, terutamanya kes perikanan. Kerja pun banyak. Jadi beberapa minggu lepas aku ada terlibat sikit lah dengan geng-geng ni. Selepas cerita Ricky dulu, aku tak kacau siapa pun. Dan aku bukan pengacau pun. Dan aku sebenarnya bukanlah tiktokers yang 24 jam duduk dekat live kotak-kotak ni. Tapi minggu ini nampak panas. Nama aku disebut-sebut. Dan seorang warga negara Malaysia yang begitu handal, yang pakai nama tenang is good. Aku harap kau terus bertenang. Sebab dia ni, aku dah telefon kawan-kawan bagi tahu, tapi nampaknya semakin handal beli kes. Jadi aku nak cakap di sini hari ini, Alianda yang berperang dengan Indonesia yang Alianda ni isteri seorang polis, dekat je dengan aku ni, begitu handal bersama tenang. Tadi aku diberitahu ada satu live menyebut tenang beritahu jangan takut nak lawan Along, dan dia tak boleh buat apa-apa. Aku nak beritahu Alianda, kalau apa-apa undang-undang dikenakan ke atas kamu, kamu cari tenang dan minta dia selesaikan. Sebab dia beli kes kan. Jadi kita bukan gangster nak ugut-ugut, tidak. Kerana banyak perkara yang boleh melibatkan undang-undang ke atas kamu, terutamanya SKMM Alianda. Video-video yang kamu menghina, mengata dan macam-macam ni dibawa ke SKMM. Mungkin kamu boleh balik kampung, tapi kita pun boleh adukan suami kamu, adik isteri macam ni. Peniaga di Port Kelang kan, ambil barang dengan siapa? Ejen kamu siapa? Satu lorong dengan aku masuk barang kan. Jadi macam ni lah. Kerana minta sangat, nanti kita kumpul kawan-kawan, kita buat aduan kepada SKMM, kepada polis. Kita buat terus ke balai SKI yang dekat sikit kan. Jadi masa nanti kalau dah kena, polis kutip, tapi bukan polis SKI lah kutip. Mungkin Bukit Aman ke, mungkin Balai Johor ke. Kalau adu Balai Johor nanti kamu kena ke Johor tau. Kalau nanti dah undang-undang diambil ke atas kamu, kamu bawa cari tenang, suruh selesaikan. Sebab tenang ni, dia cakap macam hebat betul ni. Tak apalah kau sebut nama aku hari-hari, tak ada masalah. Tapi aku nak ingatkan, kalau tindakan undang-undang ke atas kamu dikenakan, tenang ni nanti boleh keluarkan kamu ke Alianda.
Tenang ni boleh bagi kamu lepas ke Alianda? Bukan suami kamu tenang. Kalau dah kena nanti, jamin pun bukan sikit ni. SKMM ni dia jamin tak sikit. Dia bukan polis. Dia SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. Satu-satunya undang-undang yang memang sangat menyusahkan. Aku kena banyak kali benda ni, SKMM ni. Banyak kali kena. Dan sangat susah. Habis duit. Salah tak salah nombor 2, dia jalan dulu. Aku nak beritahu kepada yang nak tahu SKMM ni, hina perkataan jelek ni luas maksudnya. Ketika kamu nak menjelaskan perkataan jelek itu sendiri, bertahun makan masa. Lepas tu kamu pun lepas keluar. Tapi malangnya kalau kamu bicara di Perlis, di Johor, kamu tinggal di Selangor, duit habis, masa terbuang, perniagaan jadi kucak-kacir. Jangan sombong kawan-kawan. Ini kadang-kadang dia fikir TikTok ni tak dapat cari kita. Dapat. Cuma tenang ni. Kalau dah kena besok Alianda ni kena, tenang ni boleh tolong ke Alianda? Alianda boleh jumpa aku. Nak jumpa kat mana? Kat sini. Lepak Kapar ke, Lepak Meru ke, mana? Aku boleh je jumpa. Sebab aku nak beritahu, masalah kamu dengan JP dengan siapa tu masalah kamu. Tapi bila kamu mula menghina orang dalam negara ini, mempelekeh orang dalam negara ini, termasuk bercakap tentang aku, tak boleh buat apa-apa kepada kamu, aku dah diam dah 2 minggu aku diam. Aku tak ambil tahu pun. Sebab aku fikir alah sikit punya hal lah ni. Tapi bila nampak betul-betul handal sangat mencabar, seolah-olah kamu begitu kebal mempunyai suami seorang polis. Perdana Menteri Malaysia, bekas Perdana Menteri Malaysia dalam penjara tahu sekarang. Perdana Menteri Malaysia sekarang, dulu timbalan Perdana Menteri, pernah di penjara. Tahu? Anwar Ibrahim tu dulu bekas Perdana Menteri tahu. Kalau tak tahu sejarah aku bagi tahu. Pernah di penjara lama. Najib Razak, Perdana Menteri Malaysia, bekas Perdana Menteri Malaysia, dalam penjara sekarang ni tahu. Itu Perdana Menteri tahu. Jangankan polis, sarjan polis. Berapa banyak pegawai polis kita yang ditangkap? Baru-baru lagi ni, baru beberapa hari ni, melibatkan dadah, melindungi sedikit dadah. Polis ya, pangkat pegawai tahu. Jangan sombong. Bila kita diam, oh tenang is good, tenang power. Dia jumpa orang ke? Jumpa pun tak berani. Aku tu tak mau cabar, aku tak perlu layan. Tapi aku nak ambil cabaran tenang. Dan aku nak sebut di sini Alianda, seandainya kamu nanti menjadi seorang TikTokers namanya Sinar Mentari tak silap aku, yang dah diam. Kerana apa? Kerana kita boleh bawa dia ke dalam. Kita ada bukti. Kita tak perlu susahkan kamu ke dalam penjara. Cukup kamu kena panggil mahkamah je. Cukup. Itu dah nanti susah dah tu. Anak-anak nak sekolah apa semua. Jadi jangan menyusahkan diri kerana kamu fikir ada orang Malaysia bodoh yang belagak macam dia terlalu handal. Oh tak ada. Cakap macam sampah. Leher tak ada. Apa tak ada. Tenang tu sendiri pun belum tentu. Belum dapat. Nanti kalau dah jumpa depan-depan nanti macam mana tenang? Minta bertenang lah. So tak apa, kau carry on. Kau nak melalak dalam TikTok, kau melalak. Kita datang nanti senyap je kita ambil. Tak apa. Kau gebang lah. Kau berkokok lah hari-hari. Nanti Alianda, kalau kena, minta tenangkan Alianda. Masa ni Alianda boleh gelak besar buat banyak-banyak video untuk aku. Aku cabar. Aku diam 2 minggu dah. Aku tak campur sebenarnya sebab aku banyak kerja ni. Ini pun perikanan punya belum selesai. Tapi untuk Alianda, seandainya Alianda kena, adakah tenang boleh bantu Alianda? Sekarang ni aku tak panas dengan Alianda tau. Aku panas dengan tenang. Sebab Alianda, dia backup Alianda beria ni tu ni, jangan takut. Okey, tak apa. Teruskan. Nanti kita tengok macam mana. Tenang ni pun macam sampah lah. Sembang kuat sangat ni.
Nanti kita buat laporan polis pertama untuk Alianda. Boleh? Nanti minta tolong sama tenang. Suami Alianda tak boleh tolong. Laporan polis kepada SKMM Alianda, bukan kepada polis. Laporan polis kepada SKMM. Alianda mendatangkan mudarat awam. Jadi, nanti minta tenang tolong. Tenang kan ada ramai politician, ramai pangkat tinggi, pegawai polis yang boleh tolong Alianda. Kita dah bagi tahu. Jangan sombong lah. Pegawai perikanan ni pun sombong. Kena ni. Sombong. Tunjuk logo beria-ria. Ni macam mana? Tak boleh duduk atas kerusi sendiri, panas. Jadi macam ni Alianda. Berniagalah elok-elok. Rezeki Allah bagi tu lumayan tu. Boleh buat rumah, boleh biaya anak, boleh hidup senang hari tua nanti bila suami dah pencen. Tapi kerana benda-benda bodoh di TikTok berkawan dengan tenang ni, kononnya hebat sangat tenang ni, kalau Alianda kena, minta tolong tenang lepaskan Alianda. Okey, itu saja daripada aku. Nanti jumpa di SKMM. Assalamualaikum. Yang berperang dengan Indonesia yang Alianda ni isteri seorang polis. Nampaknya kali ini kok Alianda ya dah salah sasaran Kau dah membangunkan Harimau Malaya Kau dah salah sasaran. Kalau kau bangunkan Harimau Sumatera, mungkin Harimau Sumatera tuh berundur. Sekarang kau dah bangunkan Harimau Malaya. Jadi kepada Alianda, cantiklah kau. Oke geng, ikinya sudah simak pernyataan dari Abang Amirul dan Kak JP juga kayak gitu ya geng ya. Oke, ini pendapat ikinya, mohon maaf bila tersilap kata juga kayak gitu ya geng ya. Jadi ikinya nggak tahu tentang Alianda ini siapa, dan ini siapa juga nggak tahu. Ikinya nggak mau ikut campur sebenarnya geng. Namun ini nasihat daripada ikinya kayak gitu ya geng ya, kepada warga Indonesia, sesama warga Indonesia yang berada di luar negara, dimanapun lah kalian, bukan cuma di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Kamboja, jangan di Kamboja, di Brunei, itu pun dimanapun kayak gitu ya. Bila kalian sudah menetap di negara orang, terus mendapatkan suami, kalian tuh nggak usah, kalian mencari rezeki sajalah untuk menyimpan income kalian. Nggak usah ikuti masuk room, bergaduh di room dan lain sebagainya, apalagi sesama Indonesianya. Kalian itu sesama Indonesianya kayak gini menurut ikinya guys, cuma beda pendapat saja. Itu saja, beda pendapat saja kayak gitu ya. Beda pendapat bisa menjadikan pertimbangan pergaduhan. Nah, sekarang lihat sendiri kayak gitu ya, geng ya. Orang Malaysia sudah mencabar warga asing Indonesia. Malu lagi, geng kita, geng. Udah kita, warga kita banyak menumpang di negara Malaysia. Tolonglah kayak gitu ya, geng ya. Cuma beda pendapat saja. Ya udahlah, kalau kan seperti Kak Jantung Pisang itu dia memang sifatnya mengkritik. Nah, mengkritiknya tuh ya memang dengan cara dia kayak gitu, jadi kan cara dia yang garang dan lain sebagainya kayak gitu, memang tidak disaring dan sebagainya. Ya udah sajalah, terimalah kritikan dia. Kritikan dia tuh ada juga betulnya kepada negara kita kayak gitu ya geng ya. Kalau bagian orang-orang Indonesia yang berada di Malaysia, kalian ikut room ini bergaduh left kayak itu, aduh, nggak ada manfaatnya geng, betulan gitu, gak ada manfaatnya. Ikinya juga ada live juga di TikTok, namun ikinya cuma mau bersilaturahmi. Come on lah, orang Indonesia yang berada di Malaysia gak usah terlalu sombong, gak usah terlalu berlagak kayak gitu ikinya. Sampai kena eson dengan warga Malaysia, warga Indonesia jangan sombong kayak gitu. Waduh, malu geng, malu udah menumpang kayak gitu geng ya. Kita negara orang malah dikena eson kayak gitu geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan tulis di komentar. Bila ucapan ikinya tergelincir, silahkan betulkan di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye-bye.